Assalamualaikum. Hari ni kita mewak seafood pat sos samrut dah. Lagu mana kita mai tengok dah. Mula-mula buh minyak dulu dah. Lepas tu kita ambil seafood dah. Kita gelomok tepung jagung dulu dah. Agak terata dah ke. Ambil gigi goreng dulu dah. Lepas tu kucai-kucai dia sikit dah, takut dia lekat dah. Seafood ni goreng garing dah. Ni garing kodan ni boleh dah. Lepas tu tekik tersejak minyak dulu dah. Lepas lagi kita mai tengok cara buat sok dia pula dah. Mula-mula buh minyak, lepas tu buh putih, lada burung, lada merah, buah besar, akar pakcik dah, akar tumai dah. Lepas tu goreng-goreng we masak dulu dah. Kalau nampak masak dah ke, kita buh sok mai penang dah ataupun sok air dah. Lepas tu sok tomato. Lepas tu sok cili ni dalam sudu setengah dah. Lepas tu sok cirih dalam hujung sudu. Sakar sudu, becing sikit dah. Lepas tu acicak dalam sudu setengah kita buh dah. Lepas tu A5 ni agak dah. Lepas buh kakah dah ke, kita tumis we apa dah. Sok tu rata molek dah. Dah we kakah cur molek lu dah. Agak tu boleh dah ke, kita buh lanas dengan terus masuk dah. Lepas tu seafood kita goreng sat ni dah. Lepas buh barang persiap dah, kita gelomok we seafood dengan sok tu rata molek lu dah. Agak boleh dah ke, buh pakcik masuk. Lepas tu goreng we atau pakcik masak sikit dah. Ni taruh ni boleh dah dah. Tu boleh lah kek buh pinggan dah. Kalau piak kena menu ni boleh lah tekan light kecil bagi kok sangai-sangai dah. Kalau piak terawak boleh kita dah. Tak payah je cara je dah. Boleh kita dah.